Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat Maggi goreng basah yang sedap. Okey, jom kita tengok caranya. Mula-mula sekali kita panaskan minyak dan kita akan tumiskan bawang putih yang kita ketuk. Lepas tu bawang merah kita iris deh. Kalau nak buat Maggi ni dia kena letak juga bawang merah. Dia sebab bawang merah ni dia rasa manis-manis, patut aroma dia tu wangi. Biasa kita letak bawang putih saja deh. Tapi kita letak juga bawang merah. Lepas tu kita tumis sampai dia kekuningnya. Lepas tu kita masuk ke cili bo. Kalau tak ada cili bo, masuk ke cili kisar. Cili kita kisar di rumah. Macam saya ni, saya nak mudah, saya guna cili bo ataupun cili giling deh. Dalam 2 sudu makan. Terpulang kepada kita lah. Kalau kita buat Maggi tu banyak, kena lebih ke lah cili bo tu. Jadi cili bo ni tujuannya kita untuk bagi dia rasa pedas. Lepas tu kuah dia tu dia jadi pekat. Gitu deh. Kita tumis sampai dia wangi. Lepas tu kita masuklah lauk apa yang kita suka. Macam saya ni, saya masuk ke fish ball. Kalau ada ayam, sotong, udang, daging, awak boleh je masuk deh. Kalau nak mudah-mudah, saya masuk ke fish ball ataupun fish cake pun boleh. Lepas tu kita letak juga sos cili. Sos cili ni letaklah dalam 1 ke 2 sudu makan. Lepas tu kita letak juga sos tomato sikit. Untuk rasa sedap. Lepas tu sos tirai pun kena letak juga kalau untuk buat Maggi goreng lagu ni. Lepas tu kita letak ladu kicap lah. Saya guna kicap Thai tu. Saya guna sikit lah sebab untuk bagi aroma dan kuah dia tu gelap. Lepas tu kita akan tumis bahan-bahan sos kita ni sampailah dia betul-betul wangi. Kalau kita tumis dia betul-betul wangi, insya-Allah Maggi goreng kita tu dia rasa lain, dia rasa berperisa. Lepas tu kita masuk ke air. Lepas kita tumis dia pecah minyak tu, kita masuk ke air. Air ni masuklah dalam 1 ke 2 cawan. Sebabnya Maggi kita ni kita tak celah. Jadi kita kena letak air tu lebih dah. Lepas tu kita biar dulu air yang kita masuk tadi dia mendidih. Barulah kita masuk ke Maggi. Maggi ni gunalah brand mana awak nak. Macam saya guna Mami dah. Mami perisa ayam ni. Kalau nak sedap lagi guna perisa kari. Tapi saya tak ada, jadi saya guna perisa ayam. Lepas tu kita masuk ke Maggi, masuk ke perencah dia. Macam saya buat 2 bungkus ni, kita masuk ke 1 sahaja perencah. Sebabnya kalau kita masuk ke 2, dia jadi rasa orang kata terlebih masing. Kalau lain lah kalau kita buat Maggi jenis berkuah. Kalau kita buat Maggi berkuah, tak apa kita letak 2 perencah. Sebab kita buat goreng dia tak ada kuah, dia basah-basah, jadi kena letak 1 perencah. Lepas tu kita biarkan Maggi kita tu dia lembut. Barulah kita masuk ke sayur yang kita suka. Saya masuk ke sawi. Kalau ada kubis, carrot, semua boleh kita masuk ke dah. Macam kalau Maggi tu awak nak celah dulu pun boleh juga. Kalau kita celah dulu, air tu kena letak sedikit sahaja. Kalau macam tak celah, air tu kena letak lebih sebab untuk bagi Maggi tu lembut. Ni kita masuklah. Masuk sampai kita tengok sayur tu layu, barulah kita tambah ke cili untuk rasa pedas. Lepas tu kita tambah ke juga sebiji telur. Telur ni untuk bagi rasa lemuk. Bagi rasa lemuk, lepas tu bagi dia nampak creamy, nampak pekat gitu. Kita kacau sebati dah. Lepas kita masuk ke telur tu, kita jangan masak terlalu lama. Lepas masuk ke telur, kacau bagi dia sebati, kita boleh dah tutup ke api. Kalau kita masak dia lama, telur tu dia jadi masak sangat, dia jadi kata kelodok sangat. Jadi dia tak sedap lah dah. Lepas masuk ke telur, kacau, lepas terus tutup ke api. Dia akan masak lah dengan kata Maggi kita yang panas tu. Lebih kurang gini dah Maggi kita ni, Maggi goreng basah. Maggi goreng basah yang sangat sedap. Rasa dia orang kata berperisa. Kalau kita makan pun rasa orang kata nikmat sangat lah. Saya buat Maggi ni waktu malam. Biasa kalau kita nak makan Maggi mestilah waktu malam deh. Sangat sesuai. Orang kata perut rasa lapar, jadi tak tahu nak makan apa. Benda paling cepat, paling mudah, sedap, iaitu buat Maggi. Biasa buat Maggi berkuah, tapi hari ni kita buat Maggi goreng basah-basah. Kalau makan panas-panas ni memang sedap. Maggi ni kalau kita makan sebuku tak cukup, kalau makan 2 buku lebih. Pula dah deh. Kalau makan sebuku memang tak cukup. Lepas tu ni saya nak tambah ke bawang goreng untuk menyedapkan lagi Maggi kita ni. Lepas tu kita letak juga perah 5 nipis. Barulah dia balance rasa. Kalau rasa masing tu dia tak rasa masing sangat. Dia kata rasa tu secukup rasa. Sedap, memang sedap dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.